Malaysia mendahului, mengungguli Indonesia dalam pembuatan kereta pada 2026. Tahukah anda bahawa pada tahun 2026, Malaysia bukan sahaja mengekalkan posisi dalam industri automotif, malah semakin mengukuhkan kedudukan kita berbanding Indonesia. Sementara ramai menganggap Indonesia sebagai kuasa besar automotif ASEAN, fakta sebenar menunjukkan Malaysia sedang mendahului dalam beberapa bidang kritikal yang menentukan masa depan industri kereta di rantau ini. Sebelum kita masuk ke perbandingan, saya nak minta satu perkara. Jika anda percaya memahami industri automotif adalah kunci kepada peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi negara, tekan butang subscribe sekarang supaya maklumat penting ini sampai kepada semua orang. Jom kita bongkar kenapa Malaysia sedang memimpin. Pertama, mari kita lihat kedudukan semasa kedua-dua negara. Malaysia mempunyai sejarah automotif yang sangat membanggakan. Proton ditubuhkan pada 1983, menjadikan Malaysia antara negara ASEAN dengan jenama kereta nasional yang berjaya. Pro 2 ditubuhkan pada 1993 dan kini menjadi pengeluar kereta paling popular di Malaysia. Gabungan Proton dan Pero 2 menguasai lebih 60% pasaran domestik. Ini bukan sekadar nombor. Ia bermakna sebahagian besar keuntungan industri automotif kekal dalam negara, menyokong ekonomi tempatan dan mencipta peluang pekerjaan untuk ratusan ribu rakyat Malaysia. Indonesia, sebaliknya, mempunyai jumlah pengeluaran tahunan melebihi 1.2 juta kenderaan, manakala Malaysia sekitar 700,000. Namun angka sahaja tidak menceritakan keseluruhan kisah. Walaupun Indonesia mempunyai kilang pemasangan besar oleh Toyota, Honda, Mitsubishi dan Hyundai, Malaysia memimpin dalam teknologi pembuatan dan inovasi, kualiti, kecekapan dan keupayaan untuk mengintegrasikan teknologi tinggi, menjadikan Malaysia sebagai pusat automotif pintar yang semakin menarik pelaburan global. Sekarang mari kita bincangkan sektor kenderaan elektrik, kerana di sinilah Malaysia mempunyai kelebihan yang tidak boleh dipandang remeh. Indonesia memang sedang membina ekosistem EV bersepadu dengan pelaburan dari CATL, LG dan Hyundai. Tetapi Malaysia menumpukan kepada teknologi berimpak tinggi seperti integrasi semikonduktor, sistem elektronik dan perisian pintar untuk kenderaan. Ini bermakna walaupun skala pembuatan EV Indonesia besar, Malaysia mempunyai keupayaan untuk mencipta kenderaan elektrik yang lebih cekap, pintar dan berdaya saing di peringkat global. Pelaburan strategik seperti Proton Geely membawa teknologi China ke Malaysia, membolehkan model seperti Proton X50 dan X70 menggunakan platform dan sistem EV terkini. Ini bukan sekadar kerjasama, ia adalah pintu masuk Malaysia untuk membangunkan kepakaran tempatan dalam reka bentuk, pembuatan komponen berteknologi tinggi dan sistem bateri pintar. Jadi persoalannya, adakah kerjasama ini cukup untuk menandingi skala pengeluaran Indonesia? Saya ingin tahu pendapat anda. Komen sekarang. Selain EV, kita juga perlu melihat pasaran kereta konvensional. Indonesia memang mempunyai pasaran domestik yang lebih besar dengan lebih 1 juta unit setahun. Namun Malaysia mempunyai kelebihan dari segi margin keuntungan dan kesetiaan jenama. Proton dan Pro 2 bukan sahaja dominan di pasaran tempatan, malah mengekalkan kualiti dan inovasi yang membolehkan kereta Malaysia bersaing di peringkat ekspor, termasuk pasaran Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ini bermakna setiap ringgit yang dibelanjakan untuk kereta Malaysia membawa pulangan terus kepada ekonomi tempatan. Bukannya sebahagian besar diekspor tanpa memberi impak kepada rakyat kita. Sekarang mari kita bincangkan kemasukan jenama kereta China ke rantau ASEAN.
BYD, MG dan Wuling memang mengembangkan pasaran mereka di Indonesia. Tetapi, Malaysia juga berada di posisi strategik untuk menarik jenama ini melalui kerjasama teknologi dan pemasangan tempatan. Dengan ekosistem teknologi dan semikonduktor yang berkembang pesat, Malaysia berpotensi menjadi pusat pembangunan kenderaan pintar dan EV berskala tinggi tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada sumber bahan mentah seperti nikel. Satu lagi faktor penting ialah komponen dan rantaian bekalan. Industri automotif bukan sekadar memasang kereta, tetapi tentang keseluruhan ekosistem, enjin, transmisi, sistem brake elektrik, kabel, plastik dalaman dan ratusan komponen lain. Malaysia mempunyai ekosistem komponen berteknologi tinggi yang unik, terutama untuk proton dan Peron 2 serta sokongan dari industri semikonduktor tempatan yang menghasilkan CIP digunakan dalam kenderaan pintar termasuk EV. Skala mungkin lebih kecil daripada Indonesia, tetapi kelebihan Malaysia adalah dalam kepakaran teknikal dan inovasi yang menghasilkan produk premium dan efisien. Kini mari kita rumuskan keseluruhan perbandingan. Dari segi jumlah pengeluaran, Indonesia memang lebih besar, tetapi Malaysia mendahului dalam teknologi, inovasi, dan keupayaan untuk mengintegrasikan sistem pintar ke dalam kenderaan. Pelaburan strategik dari luar negara seperti Geely dan pengembangan semikonduktor memberikan Malaysia kelebihan yang tidak boleh ditiru begitu sahaja. Pasaran domestik 32 juta rakyat Malaysia menjamin permintaan dan industri automotif berteknologi tinggi membawa peluang pekerjaan berimpak tinggi untuk generasi akan datang. Dua perkara utama yang perlu kita faham. Pertama, kemajuan industri automotif Malaysia, terutamanya dalam teknologi EV dan kenderaan pintar, adalah realiti yang setiap rakyat Malaysia perlu sedari kerana ia menentukan masa depan ekonomi, pekerjaan dan daya saing negara. Kedua, Malaysia boleh bersaing secara pintar walaupun tanpa hasil nikel yang banyak seperti Indonesia dengan memfokuskan kepada kekuatan sedia ada, semikonduktor dan komponen elektronik dan perisian untuk kenderaan pintar. Soalan terakhir untuk anda semua, adakah anda rasa Malaysia bersedia untuk menghadapi era kenderaan elektrik sepenuhnya? Apakah peranan Malaysia dalam rantai bekalan EV global yang sepatutnya kita ambil? Saya ingin baca strategi dan pendapat anda di ruangan komen sekarang. Kalau video ini membuka mata anda tentang kelebihan Malaysia dalam industri automotif 2026, tekan butang suka dan subscribe. Setiap minggu, kita akan bongkar trend industri yang membentuk masa depan ekonomi kita dan peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Revolusi automotif bukan hanya tentang siapa yang membuat kereta paling banyak, tetapi siapa yang menguasai teknologi dan inovasi. Dan dalam pertarungan itu, Malaysia sedang mendahului. Jangan tunggu lagi, tekan subscribe sekarang dan jadi sebahagian daripada generasi yang memahami masa depan industri automotif Malaysia.